Okey geng. Aku dah dekat tempat makan dia ni. Konsep dia mudah. Dia dah bayar sekali dengan makan. So korang boleh makan selantak-lantaknya. Banyak juga jenis makanan. Dia pusing daripada depan sana tu, pusing ke sini. Bini aku belum habis lagi ambil makanan. So aku makan yang pertama ni, aku makan ni nasi goreng. Lepas tu ada ikan siakap ke, ikan apa dah ni. Ada udang, ada macam telur dadah, sawi sikit, ada tahu. Lepas tu aku ambil salad. Tu bini aku Ayoren, dia dah datang dengan dessert geng. Konsep dia mudah kat sini. Korang boleh melantak makan dulu sampai lebam, nanti baru keluar. Dia dah bayar sekali. Banyak kan keliling tempat makan. Aku pening tadi, so aku ambil yang ni dulu. Dia dekat receipt nanti dia ada nombor. Macam aku kena dekat nombor 280 ni. So aku makan sini lah. So tempat meja korang tak payah takut lah. Bila korang dah register tu, nanti dia akan set terus meja. Waktu makan dia aku tak pasti kan sampai pukul apa. Tapi tadi aku macam perasan sampai pukul 10 je. Banyak kan keliling makan. Tu adalah 2-3 orang aku jumpa Melayu. Okay kan, aku nak makan dulu. Nanti siap makan aku nak pergi ronda lagi. Tunggukan episod ni. Baru 3 jam kan aku kat sini. Banyak episod lagi. So korang stay tune. Tunggu. Ni aku belanja sikit. Bini aku tak tahu dia ambil makanan apa lagi. So nanti kita orang makan dulu. Lepas tu baru kita orang caw, pergi tour lagi. Ni jam 7.30 lah. Hampir 7.30. Bawah tu ada kapal tu. Aku makan tepi laut kan. Okey, nanti apa-apa aku update lagi kan. Terbaik.